Ladies and gentlemen, welcome to Western Australia. In this series, Family Rider, 6 of us with one motorhome. We have one journey to settle, exploring Western Australia in 11 days. From Perth, we're going to Kalbarri, and then to Albany, and back to Perth. 3,000 kilometers. All the challenges, all the problems we go through. Ladies and gentlemen, welcome to our new series. And this is episode 1. Haris, excited ke? Nervous ke? Excited tambah nervous. Excited berapa persen? Excited 10 persen Persen? 67. Yeah. Jalan atas. Kita parking dekat long term car park ni, KLIA punya long term car park, sebab lebih murah. And then kita naik shuttle bus untuk ke Terminal 2 since kita naik AirAsia for this trip. Kita dah sampai kat KLIA Terminal 2. Tapi tadi ada masalah sikit sebabkan Ifan datang sendiri. So kita orang lupa nak inform kat dia, and dia pun terlepas pandang yang kita orang akan berlepas daripada KLIA 2, not KLIA 1. Jadinya dah tersilap lah. So Ifan sekarang on the way daripada KLIA 1 ke KLIA 2. Ada beg yang berat, ada beg ringan. So kita nak distribute all the items untuk bagi beg semua sama berat. Sebab kita orang check in satu beg je. 500 gram. Beg dia ni. Kosong pula. Nombor berapa lah? Tak ada dia. Sedikit. Alright, boleh. Walaupun tadi nampak macam kita orang dah check in dekat mesin tu, tapi sebenarnya mesin tu tak boleh read our passport. So kita orang kena check in manually. Settle check in barang, settle check in orang. Jom cari makan. Kena makan baru sel-sel otak kita berhubung. Alhamdulillah, check in dah settle, orang dah check in, barang pun dah check in, Ifan baru sampai. Dia tersesat tadi. Now we are here at Burger King for our dinner, and then baru kita masuk, baru kita solat and everything. Alhamdulillah, tadi dah settle lah. Satu lagi benda yang agak nervous, bukan nervous lah, dia akan jadi a bit kelang kabut sebab kita nak kena buka belt, kita nak kena buka topi. Lepas tu aku ada bawa laptop, nak kena bawa laptop. So dia jadi macam rushing sikit. Now dah lepas. Sekarang kita tengah menuju ke gate Q17. Air sangkut tadi. Sangkut apa? Sangkut tak lepas. Pasport tak sempat scan? Muka budak kan. Habis dia tinggal lah. Tinggal Tinggal ada muka. Habis semua lepas lah. Semua lepas, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sekarang kita nak pergi solat dulu. Lepas tu dah boleh caw lah. Hujung. Dah boleh tinggal Malaysia lah. Flight. Okay, in the scale 1 to 10, how much do you excited? 10! Woi. Sampai saya tak macam tu sekali. Infinity! Buat apa Ish? Lagi tak. Online. Jom, kita tengok harga freezer. Itu gasnya. Sekejap. Seni dah start rasa. Betul ke kita orang nak ke Australia ni? Hati masing-masing terlalu excited. Tengoklah muka masing-masing. Ada yang senyum, ada yang happy. Tengoklah Daddy, siap berjoget-joget lagi. Alhamdulillah for the opportunity. Okay, this is my cruise mate for 5 hours flight. First and foremost, we have Irfan over here. Okay, next we have anak Cina di sini. Handphone hilang. Ada tak? Mana kau tahu? Handphone hilang jap. So flight will be expected around 5 hours and we will be arriving around pukul berapa? 3.45 macam tu. Tengoklah kita gerak pukul berapa lagi. Tapi dia dalam 5 jam kan. Asal tak fokus? Select. Hai. Ini dah lain ni. Kenapa lain? Terbalik? Balik. Depan. Dia menguji. Tak, ni saya dia suruh sini. Ipam kat page depan. Okey. Ipam baca sini kan? Okey. Kau baca sini. Share. Aduh tu pun tak tahu. Aliyah, cabin crew Azira. This flight will take 5 hours and 17 minutes. For your safety, put your seat upright. Ensure your seatbelt is securely fastened. Stow your tray table and open your window shade. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, off we go. Sekarang kita nak tambah air. Kita pre-book makanan saja. Tak ada air. Now order air. Iman order apa? Matcha latte dengan this keropok. Aku order santan latte. Ivan order asam boy. Daddy santan latte. Iris matcha latte. Mami tak tahu. So total 6 air dengan 2 keropok. Iman 1 keropok ni. Iris pun ada 1 juga. Kopok mana kopok? Tu ada juga. Besar lah kopis. Nasi lemak, santan latte. Perfect combination. So, this is my first time trying santan latte. Yeah, alright, thank you. So let's try. Oh, very strong. Santan is strong gila. Azan?
Tak boleh go dah. Makan sudah, tidur sudah, tengok movie sudah, celik mata, Alhamdulillah kita sampai di bumi Australia. Tadi Captain buat announcement probably we will be landing lagi 17 minit, pukul 3.30 sampai. Mula-mula expected sampai pukul 4, lepas tu dah dipercepatkan sampai pukul 3.40. Lepas tu sekarang ni sampai lagi awal 3.30. Sekarang semua tengah rasa ngantuk. Alhamdulillah, after almost 5 hours we are here at the Perth, Australia. Kita lagi settle immigration, custom, ambil bag apa semua, and then insyaAllah kita akan tidur terus lah, sebabnya nak tunggu ambil nak untuk ke next progress tu esok pagi baru boleh. We got the tickets. Tengok tajuk mana? Gambar penjenayah ni. Tiket apa benda ni? Perak jadi. I came upon a prison ship bound down by iron chains, cleared the land, endured the lash, and waited for the rains. Alhamdulillah, immigration, custom, declaration semua kita dah pass. Syukur, nikmat sangat-sangat, semua benda tak masalah. Cuma tadi kita orang declare sebab kita orang bawa barang makanan our ration for the whole week ni untuk for our trip. Lepas dia check ada few item yang dah dirampas, tapi no problem, dia just submit je. Maybe like 1% of our item je lah yang kena rampas. 99% approved. As long as korang declare, as long as ada proof yang korang bawa benda tu and korang mengaku yang korang bawa, there should be no problem lah. So sekarang ni baru pukul 4.30. Kita punya next aktiviti kita akan berlangsung lagi 5 jam kalau tak silap. Jadinya kita pun nak kena membuang masa dan tidur-tidur je lah kat sini. Tak ada apa yang boleh buat. Duduk je lah dalam airport Perth ni. Tak ada plan lagi sekarang ni sebab our next plan akan berlangsung lagi 5 jam. Sekarang ni kita nak cuba keluar untuk mencuba rasa angin. Kata kapten tadi atas flight, tahap kesejukan pada malam ni probably around 12 or 13. Sejuk kan? Cuba yang sejuk malam panas. Sejuk macam genting, macam dekat genting lah. Macam Cameron tu sejuk-sejuk gitu. 13 je. I came upon a prison ship. 45 ringgit setiap 10 hari. Kalau harga ringgit berapa? 140 ringgit. Lebih kurang lah. Keras. Hidup ni keras. Nak menunggu lagi, lambat lagi. Jadinya kita dekat dalam airport kita tidurlah dulu.
semua pun dah ready-ready nak tidur. Tunggu subuh, tidur. Lepas tu barulah kita pergi to our next destination. Fun. The girl became a woman on the long and dusty road. I'm a child of the depression. Now I saw the good times come. I'm a bushy, I'm a battler, I am Australian. After almost 1 hour of nap dalam flight tadi dah tidur sikit. Sekarang ni azan pun dah berkumandang dekat Perth ni. Jadinya kita nak ke prayer room untuk menunaikan solat subuh. Lepas tu kita tidur balik sampai pukul 9. Oh, maybe korang mesti tertanya-tanya kan, what is actually we doing here? Nanti aku akan explain. Jadi pada hari pertama ni, which is 23 hari bulan 4, hari Khamis, keluarga akan memulakan perjalanan daripada Perth dan menuju ke Pinnacles. Perjalanan tak jauh pun actually, plus minus 200 km dalam 2 jam macam tu je. Tetapi today is our first day, jadi we need our food supply. Jadinya kita orang sekeluarga kenalah pergi singgah pasar ikan lah, pasar daging lah, segala mak nenek semua benda nak kena cukupkan peti ais supaya kita ada food supply untuk malam ni, at least sampai ke pagi atau tengah hari esok. And then hari ni adalah hari pertama, jadi kita nak cuba makan di local restoran yang menarik-menarik lah semua. And then nak juga singgah kat tempat-tempat yang best. So daripada 2 jam tu akan menjadi setengah hari mungkin, sebab kita tak ada rushing, the slow and steady. And korang tengok je lah vlog kali ni, trip kali ni. And I promise to you guys yang trip kali ni adalah trip yang paling epic family rider akan attempt. Trip yang paling cool, paling style, paling crazy yang pernah kita orang buat, sebab this is something yang very very new for us. Kalau riding, touring tu, itu makanan kita orang lah, satu family kita orang tapau easily. Tapi disebabkan kita sewa motorhome ni, it's a new thing, new challenge, and dekat negara yang very very kita orang tak familiar, so banyak benda yang we will learn and we will experience ke depan nanti. I hope you guys enjoy this trip. Finally dapat a long nap. Tak kira tidur lagi, long nap je. Sebabnya tidur pun curi. Now bumi Perth sudah bercahaya. Hari pun dah cerah seperti yang dijanjikan. Pukul 9 sharp kita orang keluar airport untuk pick up our motorhome. Now we are waiting for our Uber. Wah, lama tak dengar Uber. Dulu kat Malaysia ada Uber, sekarang Malaysia tak ada Uber. So sinilah opportunity kita untuk menaiki Uber Max sama dia, sebabnya kita orang ramai and barang banyak. I'm a teller of stories, I'm a singer of songs, I am Albert Namatjira, I paint the ghostly gums, I'm Clancy on his horse, I'm Ned Kelly on the run, I'm the one who waltzed Matilda, I am Australian. For we are one, but we are. Once we hit the road, kita dah mula nampak yang bentuk muka bumi dekat Australia ni sangat-sangat different dengan negara kita. Tengoklah tanah-tanah, pokok-pokok, warna pun lain. Suasana, cuaca, kesejukan, dapat rasalah yang difference tu. And masa ni dah rasalah, wah, betul-betul kat Australia dah ni. From the desert, on the black soil of the plains, on the mountains and the valleys, the drought and flooding rains. I am the rock, I am the sky, the rivers when they run. Sampai dah juga dekat tempat rental ni. Angin tiba-tiba kuat ni. That's THL Australia Rental, RV Rentals. So now kita nak pergi register, kita nak masukkan apa yang patut, nak isi-isi, nak check-check, nak pilih-pilih, and then kita boleh mulakan perjalanan. I am
Australian. Nini ane burukudi dabun di beli gania gigi gidui gagi le durai Nini wari lana nari ba guru joy uni lalu dabunda. Ini dia satu peringatan untuk korang. Kalau korang ada plan untuk sewa motorhome dekat Australia ni, make sure sebelum ambil tu korang record segala condition kereta ni. Kalau ada kemek tu, make sure ambil gambar sebelum korang gerak untuk bagi tahu dekat diorang nanti. Tak adalah diorang tanya nanti, kenapa ni kemek? Korang ada bukti kan. Korang dapat memang dah kemek. Jap, tapi macam mana korang nak book Okay, korang cari je dekat web browser korang Britz Campervan, BRITZ Campervan. Korang scroll bawah sikit, korang cari mana orange ni. Korang boleh pergi, pilih je mana korang nak pergi. Macam trip kita kali ni, kita pilih Australia. Kita pilih Perth sebab kita landing dekat Perth and nak buat Western Australia tour. Korang pilih date, berapa lama korang nak pergi, dari hari apa ke hari apa. Dan korang pilih berapa ramai yang nak pergi, 2, 4 atau 6. And nanti dia akan suggest caravan ataupun motorhome yang sesuai dengan kapasiti orang. Next, dia akan suggest beberapa jenis model. Yang paling murah kat sini kita nampak Apollo. Let's say kita pilih Apollo. Once korang tekan Apollo, dia akan tunjuk segala detail. Dari segi harga, spesifikasi, feature, semua ada. And then, bila korang tekan book now, korang boleh pilih jenis-jenis package. Nak selamat, korang ambil je platinum package tu. Sebab platinum package ni, dia cover semua benda. Kalau korang ada masalah tepi jalan ke, windscreen pecah ke, apa-apa rosak tengah-tengah malam ke, diorang sedia untuk support korang. And then, kalau korang ambil platinum package ni, lagi bestnya, korang hantar nanti korang tak payah cuci apa pun. Korang letak kunci, korang belah balik. And now back to the video. Okay, kita dah terima instruction dah daripada instructor tadi. Dia dah tunjuk, dia dah buat tour, dia dah tunjuk cara-cara nak pakai apa semua. InsyaAllah akan ingat. Sekarang ni kita orang dah receive dah. Belum receive lagi lah. Kita dah tahu dah which one is our car. And currently we are waiting untuk kereta tu siap. Sebab tadi kereta tu macam ada issue sikit. Lepas tu we are ready to go. Perut pun dah lapar, mata pun dah ngantuk. Masuk-masuk lagi nak duduk pusing juga, tidur nak makan je. So the first driver will be Daddy and the second driver will be me. Irfan dengan Mami akan urus masak-masak. Iman dengan Iris nanti kita cari role untuk dia. Mungkin dia akan cuci tahi kita, Iman dengan Iris. Alright everyone, this is our motorhome for the trip. Okay, kita tak dapat yang Mercedes lah. Kita dapat Iveco. Ni pun antara yang famous juga dekat sini. And very trusted, very reliable also. Kita dapat jenis Apollo, bukan Maui, bukan apa tadi semua. Kita dapat jenis Apollo. Apollo ni antara yang paling banyak lah yang dia ada. Okay, kita nak start kat mana dulu lah? Kita start luar-luar dulu lah. Luar ni dia ada shade ni, ada sunshade nanti. Kita boleh buka dia. Lepas tu belah sana macam tak ada apa lah. Kita start masuk alam tu. Apa model ke apa? Assalamualaikum. Malu. Okay, first kita ada sini meja makan, dining area. Tapi we will not makan kat sini lah. Sini hanya untuk kita duduk waktu bergerak. Malam dia akan transform jadi katil. Atas ada lagi satu katil. And banyak kompartmen boleh simpan barang. Sini ada, sini pun ada. Buka-buka. Okay, yang ni ada. Ada pinggan mangkuk lah. Ni kan kereta. Poster. Ni kena lock balik. Ni cara buka dia. Buka, lock. Tak adalah waktu bergerak dia lompat-lompat. Kereta Okay. sini. Sini tak ada apa. Sini ada cutlery. Okay. Oh, ada pinggan, cawan. Tak ada apa. Sini pula sini ada pisau, garpu, pisau bunting semualah. Chopping board. Nah, ni pinggan mangkuk-mangkuk, kuali-kuali, periuk-periuk semua. Ni apa ni? Boleh masuk ikan seekor je. Ayam pun kena beli slice. Ni induction cooker lah. Okay, special dia yang Apollo Iveco ni, dia punya tempat mandi and tempat membuang dia separate. So kalau orang nak membuang, nak mandi, tak payah nak bergebut-gebut kan. Dua orang boleh jalan sekaligus. And then belakang ni ada lagi satu bed. Atas pun banyak lagi kompartmen.
Sangat selesa untuk 6 orang. Sini pun ada kompartmen lagi. Sini pun ada kompartmen lagi. Lepas tu ada monitor. Maybe kita boleh connect laptop, buka Netflix ke apa. So itulah dia. Okay, jom kita tak cockpit. Halo. Okay. Ini rupa cockpit dia. Ini tempat driver. Okay. Macam biasa start dekat sini. Sini gear knob dia. Sini handbrake. Dia auto, bukan manual. Itu je lah. Ni reverse camera. Very simple and straightforward. Atas ada compartment lagi. Ni passenger. Jauh kan ni, luas ni. So ni sini akan diduduki oleh Daddy for the majority of the trip. And this will be my place, co-pilot Daddy. Quite exciting. Tak sabar nak jalan. Sebenarnya tak sabar nak makan sebab dah lapar. Tadi kita makan pukul 1:30 pagi tadi. Sekarang dah pukul 11:30 dah. So jomlah kita mulakan perjalanan. Bismillah. Bismillah. Mana lagi kan? Channel kiri. S70 ni, S70 Proton Spec. Ada taknya lah. Tak awkward lah. Cuaca hari ni nampak cantik je. Langit pun ada biru, ada awan. Tapi disebabkan cuaca ni yang sejuk, so cerah-cerah sini pun tak rasa panas. Sedap. Nak buka aircon tak apa. Share the dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. We are one, but we're many, and from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. Now it's your turn. Are you ready? Here we go. For me, oh, that's good. Up the back, sing. Beautiful singing. Okay, 25 minutes from the office RV tadi. We are here at Carcos. I don't know how to pronounce it, but we watch on the YouTube. Katanya sini makan antara yang the best lah. Ada orang kata boleh rindu-rindu makan kat sini. Nak tengok makan apa. Kalau dekat Malaysia bagi kita adalah satu yang sangat special, tapi dekat sini bagi orang biasa je makanan ni. Jom kita tengok makanan apa yang special sangat kat sini. So yang ditulis-tulis ni adalah benda-benda yang sedap. Tapi yang paling gila dia yang ni lah, lamb ribs. Tujuan kita specifically datang sini sebab kita nak try the lamb ribs. Jom kita rasa betul padu ke tak padu. So inilah dia yang terpaling special ya, ribs je. Yang ni ada satu lagi set kita ambil, whole chicken dengan 2 side, which is nasi dengan coleslaw lah. Jom kita buat taste untuk ni yang paling special ni. Takut nak makan ni.
Okay. Lembut ah, tenderism. Ayam Berlemak. Manis. Rasa? Tak tahu macam rasa. Daging campur lemak nasi. Daging sepuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Bismillah. Betul lah saya cakap. Tak tahu nak express rasa dia macam ni. Personally, kalau tanya, this is one of the best rib I've ever eaten in my life. Tak pernah rasa senikmat ni makan ribs. Ayam dia pun lemon, herb and garlic pun sedap. Ayam spicy Portugis dia pun sedap. And surprisingly, bukanlah surprisingly, untungnya datang makan kat sini sebab banyak option kedai halal. Memang sini kawasan halal ni. Dekat situ ada daging halal, sana ada kedai Taj Mahal pun halal. Lepas tu ada kedai Malaysia, restoran Malaysia sana tu di Angkasa nama dia. Lepas tu ada Kim Fish and Chip. Banyak makanan halal kat sini. And semua sedap-sedap insyaAllah. Tapi kalau korang datang ke Perth, kalau korang tak datang ke kedai ni, Charcos ni, korang adalah manusia yang paling rugi sekali. Korang lah tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kenikmatan, juicy, the sweetness, the smokiness, the top tier. Perut dah kenyang ni, kita bagi mami pula jadilah co-pilot. Kita duduk belakang ni. Sekarang ni kita menuju ke Belmont untuk beli barang-barang dapur. Okay, sampai. Here we are at the Belmont Grocery Halal. Dekat sini kita nak cari daging-daging yang halal, sayur-sayur yang halal. Sayur memang halal kan, daging-daging yang halal, ayam, ikan, segala mak nenek semua. Tadi Zakiah tadi yang bagi instructor pasal kereta ni, dia kata sini barang yang senang kita cari as a Muslim. Kita tengok harga macam ni. Dekat sini macam-macam benda dia, korang just datang and cari. Banyak je, frozen ada. Lepas tu makanan-makanan nanti ada, kacang-kacang ada. Sini ada daging also. Lepas tu ada mie instant. Ada untuk korang buat puding lah, teh lah, kopi, segala macam maknanya yang halal korang boleh dapatkan kat sini. Korang boleh dah tengok sendiri harga dia dekat sini. Kita tengok yang ni lah. Mana yang biasa ni beef dice $17 per kilogram. Kalau kita nak convert ke duit Malaysia memang akan dapat mahal. Tapi kalau dekat sini, tak tahulah orang-orang sini rasa daging murah ke mahal. Ni pula kambing $24 per kilogram. RM70 bos. Dengan kedai tadi Belmont Halal Meat ni, we are going to the next supermarket. Let's go. Apakah perasaan anda setakat ni? Ngantuk, nak tidur. Anda? Apakah perasaan anda? Nak tengok luar. Apakah perasaan anda? Tak ada perasaan. Nak makan, nak kunyah-kunyah. Mana boleh makan kau? Kau kenapa ni lega? Hui, boykot ni. Ya Allah, apa benda ni? Bom.
Irfan beli apa? Shopping. Shopping apa? Ni barang-barang mentah. Barang-barang basah. Masak ke? Masalah. Ini pun dah RM500. RM500. Tak ada apa pun, telur je. Telur pun dah mahal. Makan telur makanan mewah kat sini. Satu tray panjang tu berapa biji? Mana? 12 biji. 12 biji $3.99. RM12 lah. Sebiji RM1. Original plan, kita akan tidur dekat Landslin. Akan tetapi disebabkan semua orang dah penat, semua orang dah mengantuk, Daddy pun dah hampir micro sleep waktu drive. Jadinya kita decide untuk berhenti dekat Burns Beach ni untuk tidur bermalam. Bila tanya harga, subhanallah, harga dia terlalu mahal untuk kita orang spend. Almost RM300. Jadi kita teruskan lagi. Tadi lepas settle Mami, Daddy and Irfan pergi supermarket beli stok. Kita orang terus ke, tadi ada nama dia Burn Beach untuk bermalam lah kononnya. Tetapi kat situ harga dia terlalu mahal, maybe sebab tepi laut lah kot. So sekarang ni kita tengah menuju ke lagi satu tempat, I don't remember the name, tapi dia bukan tepi laut lah. But we are fully, harga dia okay and masih ada kosong, insyaAllah. Lagi 20 minit insyaAllah boleh sampai. My first time driving in other country. Thailand pernah lah, tapi ini something yang very new for me. And surprisingly, highway dekat sini kereta semua power sini seberang dekat. GT86, tapi highway kat sini cuma boleh bawa 100 km/h. Sama macam dekat Indonesia 100. Kita kat Malaysia dapat extra 10 km pun tak ikut. 120, 130, ada yang bawa 200 pun ada. Bawa lah dengan penuh hati-hati. Tadi kita orang berhenti tepi jalan sebab nak ambil gambar signboard kangaroo tau. Tiba-tiba tengok terus banyak gila kangaroo kan. Wih, it's like a dream come true. Oi. Walaupun di hari pertama ni kita tak mampu untuk mencapai objektif kita, kita berada di belakang jadual kita. Akan tetapi
kita baru sedar and kita orang baru nampak and kita orang berada di Indian Ocean Road. Look at the view, look at the road. Mata korang rasa tenang, hati korang daripada gelisah jadi tenang. Mata korang nampak keungguan, keemasan langit. Subhanallah, aku takkan minta benda yang lebih daripada ni. Tengoklah, daripada kita orang gelisah disebabkan tak ada tempat tidur, terus jadi tenang tengok keindahan ciptaan Allah. Walaupun baru hari pertama, tapi kita orang dah rasa dah the Western Australia vibe. Ni baru sikit, ada lagi 10 hari untuk kita orang hadap benda ni. Imagine korang kat sana, korang akan rasa sentiasa mata tu nak terbeliak je. But Alhamdulillah, we still appreciate and berasa bersyukur sebab ada jugalah. And we are not alone here. Dekat sana ada 3 kereta and sana pun ada 3 kereta. Tak tahulah kenapa tiba-tiba rasa macam tempat ni rasa macam wow. Actually it's much better daripada campsite yang kita orang nak pergi lah rasa, for me personally. Sebab ni we are in the middle of nowhere. Alhamdulillah, finally we have place untuk kita orang parking and sleep the night. Even though it's not a proper campsite, macam ada toilet ke, ada charging port semua. Selalu nampak dekat reels, dekat YouTube, orang-orang pergi trip, road trip, lepas tu camping dekat tengah-tengah middle of nowhere. And now we have the opportunity to do it here. I am very grateful, I am so happy today. Mula-mula tadi panik lah juga sebab tak dapat campsite, tak dapat. Sebab macam ada yang mahal, ada yang penuh, ada yang jauh. Tiba-tiba jumpa sini rest area and nampak ramai orang camping kat sini. Oh, wow, Alhamdulillah. Dah lepas parking, semua orang pun buat-buat busy lah. Tadi dah buka dah awning tepi ni. Lepas tu Mami dah settlekan all the bajus and the toiletries. Aku dah kumpul-kumpul segala gadget-gadget. Iman dengan Iris dah tolong menyebut-nyebut juga. Sekarang ni Ipan lah main karakter untuk malam. Sebab dia dah jadi NPC 1 hari kan. Baru nak function lah ni. Malam dia function. Malam je. Lepas tu siang tidur lah. Siang tidur. Malam orang hantu. Kelawar malam. Kelawar malam. So Ipan akan jadi function malam ni. Kita orang dah boleh berehat. Driver ke, videographer ke apa semua dah boleh rehat dah malam ni. Kak, bersih-bersih Michael Jackson tolong bersih-bersih. Cuaca kat luar pun agak sejuk juga. Kalau tak silap rasa rendah daripada 10 ni. Sebab sejuk dia lain daripada pagi tadi. Daripada kita sampai airport tadi. Memang very different. Sejuk gila. Apa menu kita hari ni? Telur kicap. Telur kicap? Telur kicap. Ayam, daging semua tak bagi tadi. Telur kicap yang malam ni? Telur kicap je lah. Kita ambil tadi tu kan. Okay, malam ni dinner kita nasi masak terperiuk je. Lepas tu lauk tengah hari tadi. Ni yang special ni. Kalau masak kicap all the way from the Malaysia. Ui, makan. Oh, tak boleh. Ni anak tiri punya pilihan macam ni lah. So yang store ni tadi, sebab kita letak barang tadi, tempat tidur Iman dengan Iris. Iris dalam lah. Oh, sempit ni. Kesian ni. Macam bilik anak tiri. So yang ni, tengah-tengah ni yang kursi tadi dah convert je katil ni, tempat Ifan dan Ipuan. And belakang sana tadi tempat Mami and Daddy.